Okay, so kami nak jalan jauh, nak pergi Kuala Berang. Aku pala tahu itu orang. Aku cabut headrest ni, so aku boleh sumbat dua kasih kat belakang, twins boleh duduk kat belakang. Okay, ni aku bagi idea sikit. Korang kadang-kadang menyampah kan. Kalau naik MPV ada kasut lah, apa segala kat lantai ni. Semak betul. Frang ni untuk simpan kasut. Aduh, sakit pula. Ai, kasut raya. Okay, Mifa 9 ni, dia punya belakang ni, actually kau boleh gerakkan dia punya kerusi tengok Oh, aku dah tolak ke depan sikit. So, aku ada banyak space untuk letak bag. Let's go. MPV ni bawa 7 orang punya luggage untuk 3 hari travel. Sekali dengan kamera equipment aku. Kuih mak-mak. Oh, ni mesti ada. Kau gila apa tak ada. Not bad lah, not bad. Kalan makanan, meredah jam. Okay, ni aku nak tunjuk Mifa 9 Dia punya mewah seat dia. Sebelah sini kan ada buka, ada meja. Oh, tak. Ayah. Tapi dekat sini ada USB-C dengan USB-A. Oh, plan nak gerak pukul 9 pagi kan? Konon. Sekarang pukul 2.30 and aku nampak jam. Let's go. Tiba masanya Frang ni berguna. Bila korang pergi pantai leceh kan, letak selipar berpasir kat dalam kereta. Inilah advantage ada Frang yang kereta minyak takkan ada. So interior MPV mewah korang akan sentiasa bersih. Selalu orang pergi pantai Batu Buruk apa segala kan. Yang ni Pantai Pandak. Pantai Pandak kat Kuala Terengganu ni memang lain macam cantik dia. Pasir bersih, angin laut dia memang cukup tenang. Tiap kali balik kampung beraya, aku mesti cuba selip masa bawa anak-anak explore Terengganu.